Ahli ekonomi Carmelo Ferlito dan Tan Pek Leong bertegas cadangan Pengerusi Barisan Nasional atau BN Johor On Hafiz Ghazi supaya kuota bulanan subsidi bahan api dimansuhkan disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab kerana boleh menjejaskan kemampanan fiskal negara selain berulangnya ketirisan meruncing. Ferlito yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Centre for Market Education berkata perubahan kepada subsidi terbuka berisiko menyebabkan beban fiskal kembali meningkat jika harga bahan api di pasaran dunia kembali melonjak yang kesannya ditanggung rakyat sebagai pembayar cukai. Krisis Asia Barat menyebabkan jumlah tanggungan subsidi kerajaan melonjak sehingga kira-kira 5 bilion ringgit sebulan mulai Mac berbanding 500 juta ringgit bagi 2 bulan pertama. Sementara Tan dari Universiti Teknologi Mara atau UiTM pula berkata pemansuhan kuota seperti dicadangkan On Hafiz boleh melemahkan perubahan tingkah laku seperti penggunaan bahan api lebih cekap, amalan berkongsi kenderaan, penggunaan pengangkutan awam dan perancangan mobiliti bandar lebih baik. Terdahulu, On Hafiz dilapor mendakwa menerima aduan bahawa kuota 200 liter bagi RON 95 tidak mencukupi. Manakala kuota diesel untuk perniagaan pula menyebabkan kos operasi meningkat, malah calon Dun Macap PRN Johor itu mempersoalkan tindakan kerajaan terus mengehadkan pembelian bahan api bersubsidi sementara harga minyak mentah dunia sudah stabil. Syahzad Syukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM pula berpandangan pendirian On Hafiz mencerminkan bagaimana kebanyakan ahli politik cenderung mengutamakan kelangsungan politik dengan menumpukan keuntungan jangka pendek seperti keputusan pilihan raya. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara pula hairan bagaimana On Hafiz membangkit isu itu sedangkan ia melibatkan dasar di peringkat persekutuan yang UMNO BN adalah sebahagian anggotanya. On Hafiz kini sedang berjuang untuk mendapatkan mandat baharu daripada rakyat pada PRN Johor bakal berlangsung Sabtu ini. Haili Izzati, FMT.